Sun. Oh, bagi red card. And also Sun, interestingly enough, the only ref in Malaysia yang pernah bagi red card dekat former World Player of the Year. Dia bagi red card dekat World Player of the Year, Wale Mai masa tu. Wale Mai main untuk Borneo Eagles. Samoa. Yang masa tu Samoa top 7 kan. 2006 kalau tak silap aku, masa dia World Player of the Year sudah datang Malaysia. Dia main untuk Borneo Eagles. Sun. Oh, kira kan. Tapi yang paling best masa tu kita balik dari Saber Flight tau. So nak jadi ref dia. Kau tengok dia dah gelap. Nak bagi red card ni kat player bukanlah satu mudah. Sebab apa? Lepas ref tu bagi red card, kau kena tulis report. Member kena tulis report. Maniam masa tu, Sun, you write report. Betul lah, aku duduk sebelah dia. Dia macam terkial-kial je. Dah kena tulis dalam English. Yang pelik apa rabuk dia turun nanti boleh buat. Bukannya tu dia boleh hantar ke apa.